nak komplain. Kita Ha. orang semua nak komplain. You tahu tak, kita orang puasa 30 hari, lepas tu banyak kena benda nak kena pack, lepas tu nak kena hantar lagi, nak kena pergi pick up benda semua lagi. Penat tau. OT pun you tak bayar, cuti raya pun tak approve. Okay, macam ni, you nak cuti kan? You lepas ni raya cuti 5 hari. Wah. Lepas tu you claim OT sekali lah. Okay, jangan lupa claim yang duit petrol semua tu. Lepas tu you pergi cuti lah. Jangan lupa claim. Kenapa? Kenapa? You orang mau senang sangat nak gaduh sikit kan? Okay, you buat sekali ya. lagi. Jom. Bos, I nak komplain. You siapa yang sampai buka meja Kenapa? Kita orang nak komplain ni. Kita orang berpuasa 30 hari, lepas tu puasa banyak. You seorang saja puasa. Semua orang satu dunia pun puasa. I pun puasa. Bila pula you puasa? Kita orang je puasa. Kita orang pack lagi, kita orang pergi hantar lagi, pick up semua lagi. Oh, macam cuti raya pun yang tak approve. I tak ada kerja. You tengok I kat sini, I tengok PC sampai mata I merah. I pun lagi penat. Kita orang nak cuti juga. Nak OT pula. You selalu cakap cuti. You datang kerja pun lewat. Tak payah cakap pasal cuti. Alah, nak OT, nak cuti raya lagi guys. Nak Boleh pakai lah. holiday lagi. Okay, sekali ini saja I sudah tak mau cakap dengan you. I sangat busy. 3 hari cuti. Lepas tu you pergi claim itu OT. Settle? Okay, macam tu. Okay. Sekian, bos. Okay.